Bayangkan, baru je masuk 10 hari bulan, tapi duit dalam akaun dah makin nipis, bil dah kena bayar, barang dapur dah nak habis, anak pula perlukan macam-macam. Sebab itulah kerajaan PH Madani tak bergantung kepada satu bantuan sahaja untuk membantu rakyat menghadapi kos sara hidup. Sebaliknya, kerajaan PH Madani melaksanakan 3 pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, STR, bantuan tunai terus ke akaun bagi membantu perbelanjaan harian keluarga. Kedua, SARA, bantuan melalui MyCat untuk membeli barangan keperluan seperti beras, telur, minyak masak, susu dan pelbagai lagi barangan asas. Dan ketiga, jualan rahmah madani. Melalui jualan rahmah, rakyat boleh membeli barangan keperluan harian pada harga 10 hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. STR tambah duit dalam poket, SARA bantu isi dapur. Jualan rahmah pula membantu mengurangkan harga barang. Bila tiga-tiga bergerak serentak, kesannya lebih besar. Rakyat bukan sahaja menerima bantuan, malah dapat berjimat setiap kali membeli barangan keperluan. Inilah pendekatan kerajaan PH Madani. Bukan sekadar mengumumkan bantuan tetapi membina satu sistem yang saling melengkapi untuk membantu rakyat menghadapi kos sara hidup. Di Negeri Sembilan, usaha itu diteruskan oleh Kerajaan Negeri Pimpinan Tok Min melalui pelbagai inisiatif yang memberi tumpuan kepada kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Sebab itu, kita perlu kekalkan Kerajaan PH Madani di Putrajaya dan kekalkan harapan di Negeri Sembilan. Kesinambungan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan membolehkan lebih banyak bantuan, lebih banyak peluang dan lebih banyak manfaat sampai terus kepada rakyat.